Bersalam ni adalah sunnah. Sunnah ni adalah perkara yang Rasulullah SAW buat. Berarti dalam hadis Rasulullah SAW berkata dalam hadis, orang yang salam dengan siapa-siapa je lah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Tak kisahlah dosa apa yang dibuat, tapi dosa kecil sajalah. Sebab tu kan, bila kita selesai solat, salamlah dengan kawan-kawan kan, apa dengan Rasulullah. Yang paling penting sekali, salam dengan ustaz, dengan ustazah. Kalau ada ustazah, dengan ustazah lah kan. Kalau dengan ustaz, salamlah dengan ustaz. Sebab salam ni pengamal salam mulia. Bila kita salam dengan orang tua, contoh dengan ustaz lah, salam duduk. Kalau dengan ustaz, ciumlah tangan kan. Kalau dengan ustazah, cium tangan ustazah. Sebab salam ni dia akan dicatat kan. Malaikat akan apa si fulan ni dia salam, okay, dia akan dihapuskan dosa kecil. Makin banyak kita salam, contoh kan dekat di sini, dekat sini ada ramai belajar. Contoh ada lebih kurang 30 pelajar lelaki. Cuba bayangkan kita salam semua, akan dihapuskan 30 dosa kecil. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW kata, bila sahabat berjumpa, mereka dia akan salam. Bila berjumpa, mereka dia akan salam. Dan bila balik, contoh apa nak balik atau rumah pun mereka salam juga. Bukan dia salam, dia bakal tolong orang. Tapi kita tak tiba kan, tak boleh orang kita salam je lah. Sebab tu nanti lagi kan, Ustaz Fidas panggil seorang-seorang nama, salam lah apa ni Ustaz. Jaga yang kata apa, jaga akhlak. Itu apa, adab salam dengan guru. Kalau belajar perempuan, salam dengan apa ustazah. Kalau belajar lelaki, salam dengan ustaz. Ustaz tak ni pun tak marah lah walaupun tak salam. Tapi salam tu adalah perkara yang paling mulia. Rasulullah pun buat. Boleh tak? Salam setiap kali lepas solat, tak kira solat maghrib ataupun solat isyak dekat sini, ataupun dekat luar, kalau subuh, zuhur, asar, salam. Boleh tak? Zikir kan? Kan nak bagi ni, tak cakap depan. Boleh tak cakap apa? Salam. Nanti kan Ustaz Fidas bagi sama-sama nama. Sebelum balik tu salam tu Ustaz dengan Ustazah. Salam tu cium tangan. Itu tanda mulia. Itu kira adab. Bila salam tu akan ampunkan dosa. Tak akan ampunkan dosa. Akan ampunkan dosa. Bila salam ni dalam hadis lain juga dia mengatakan Allah akan menghilangkan sifat dengki. Tahu tak sifat dengki ni apa? Tahu tak sifat dengki ni apa? Dengki ni maksudnya gila, contoh marah, cemburu, sombong. Orang yang ada sifat sombong ni dengan ni belakang ni sebelah sikit. Orang yang ada sifat sombong ni kan, dia tak akan masuk syurga. Rasulullah pesan dalam hadis, orang yang bersifat sombong, tahu tak biji zarah? Ada dia biji hitam kecil tu kan, kecil lah. Betul Rasulullah kata, siapa yang ada sifat sombong walaupun besar dia sebiji zarah tu, dia tak akan masuk syurga. Contoh macam biji apa, dia ada biji tu, biji hitam kecil tu. Sifat sombong walaupun kecil dia tu, dia tak akan masuk syurga. Dalam Al-Quran pun ada kata, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong.